Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 5 Bijak Akuatik dengan tajuknya Penyelamat Kelemasan. Bersama saya Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.12. Melakukan kemahiran keyakinan dan keselamatan dalam air. 2.12. Mengaplikasikan konsep keyakinan dan keselamatan dalam air. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.12.1. Melakukan tindakan menyelamat serta-merta dengan cara reaching rescue dan throwing rescue mengikut situasi kelemasan di dalam kolam. Dan 2.12.1 mengenal pasti tindakan menyelamat serta-merta yang wajar dilakukan bagi menangani situasi kelemasan di dalam kolam. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 52 dan 53 buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis di buku teks kamu. Fahrin, Nabila, Robert dan rakan-rakan sedang belajar cara menyelamatkan mangsa kelemasan di kolam berdasarkan situasi. Mereka diajar cara bertindak untuk menyelamatkan mangsa lemas sama ada secara reaching rescue atau throwing rescue. Berdasarkan apa yang kita baca ini dan berdasarkan maklumat-maklumat yang terdapat di halaman 52 dan 53, perbincangan kita keseluruhannya nanti akan merujuk kepada perbincangan melakukan tindakan menyelamat dengan cara reaching rescue dan throwing rescue mengikut situasi kelemasan di dalam kolam. Dan bagaimana kita perlu mengenal pasti tindakan menyelamat serta-merta yang wajar dilakukan bagi menangani situasi kelemasan di dalam kolam. Sebagai permulaan, cikgu akan menerangkan terlebih dahulu tentang apa yang dikatakan teknik reaching rescue. Mari kita baca apakah yang dinyatakan oleh jurulatih atau guru yang sedang mengajar Nabila dan rakan-rakannya. Teknik reaching rescue ialah teknik menyelamatkan mangsa lemas di air yang berada dekat dengan tepi kolam. Cikgu ingin menerangkan dengan terperinci bagaimana ataupun apa tindakan yang perlu kamu lakukan sewaktu kamu mendapati ada seseorang sedang lemas di kolam. Dan bagaimana teknik reaching rescue ini boleh kamu pilih sebagai satu usaha untuk menyelamatkan mangsa lemas. Sekiranya anda melihat seseorang yang bergetar secara menegak di dalam air dan tidak boleh meminta tolong, anda mesti bertindak dengan cepat untuk menentukan sama ada orang itu tenggelam dan menyelamatkannya dengan segera. Menjerit untuk mendapatkan bantuan. Tidak kira pengalaman atau persediaan yang anda miliki. Selalunya lebih baik untuk mencari orang lain untuk membantu anda. Berteriak bahawa seseorang tenggelam untuk memberi amaran kepada orang lain. Tentukan kaedah penyelamatan yang akan anda gunakan. Tetap tenang dan cari cara terbaik untuk menyelamatkan orang itu berdasarkan lokasi mereka berada. Sekiranya mangsa lemas hampir dengan tebing,
maka teknik reaching rescue sesuai digunakan. Jadi, berdasarkan maklumat yang telah cikgu sampaikan ini, maka cikgu percaya kamu tahu apakah atau bagaimanakah teknik reaching rescue ini akan dipilih oleh seseorang apabila mendapati ada mangsa yang sedang lemas di kolam. Dengan petuanya ataupun dengan panduannya, mangsa lemas mestilah berada berhampiran dengan tebing ataupun tepi kolam, maka teknik reaching rescue akan digunakan. Seterusnya, kita akan melihat gambar yang kedua pula tentang teknik reaching rescue, di mana Nabila dan rakan-rakannya kelihatan sedang menghulurkan alat bantuan kepada mangsa lemas yang berdekatan dengan tepi kolam. Cikgu akan menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana teknik ini digunakan sewaktu penyelamat menghulurkan alat bantuan kepada mangsa lemas. Gunakan apa sahaja alatan yang ringan dan terapung untuk menyelamatkan mangsa. Tawarkan tangan anda yang dominan kerana anda perlu menggunakan semua kekuatan yang anda miliki untuk menarik orang itu dan menyelamatkannya. Dalam gambar yang kamu lihat, hampir kesemua ketiga-tiga penyelamat itu menggunakan tangan kanan untuk menghulurkan kayu kepada mangsa lemas. Ini menunjukkan bahawa ketiga-tiga penyelamat ini menggunakan tangan dominan mereka, iaitu tangan kanan, kerana tangan kanan lebih kuat ataupun mempunyai kekuatan untuk menarik mangsa ke tepi. Jangan cuba menyelamatkan seseorang jika anda berdiri. Kedudukan ini berisiko dan anda boleh jatuh ke dalam air. Dan berdasarkan gambar juga kamu boleh lihat bagaimana penyelamat tersebut sedang meniarap sambil menghulurkan kayu kepada mangsa lemas. Sebaiknya rendahkan badan dan berada dalam keadaan melutut atau meniarap. Jangan berada terlalu hampir dengan air untuk mengelakkan anda daripada terjatuh ke dalam air akibat ditarik oleh mangsa lemas. Jadi, maklumat ini cikgu percaya dapat memberikan kamu kefahaman yang lebih jelas bagaimana untuk kita menghulurkan alat bantuan ataupun dalam gambar ini kayu kepada mangsa lemas dengan cara posisi badan yang betul. Gambar yang ketiga pula menunjukkan bahawa Nabila dan Farah mengangkat mangsa lemas ke atas tebing. Sebaik saja mangsa lemas berjaya ditarik ke tepi, maka dengan segera kita membawanya keluar daripada kolam. Ada masanya kita perlu turun ke dalam kolam untuk menarik mangsa lemas keluar daripada kolam. Kita juga boleh menggunakan pengusung untuk membawa naik mangsa lemas ke tebing. Cara ini lebih mudah untuk mengeluarkan mangsa daripada kolam dengan pertolongan ahli penyelamat yang lain. Sebelum cikgu meneruskan perbincangan tentang teknik throwing rescue, cikgu ingin menunjukkan kepada kamu bagaimana posisi badan yang selamat bagi seorang penyelamat ketika mereka hendak menyelamatkan mangsa lemas. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama menunjukkan satu situasi di mana demonstrasi menyelamat sedang dijalankan dan kelihatan seorang penyelamat sedang menghulurkan kayu kepada mangsa lemas dalam keadaan penyelamat itu meniarap. Ini pula gambar yang kedua. Gambar yang kedua menunjukkan seorang penyelamat sedang menghulurkan kayu kepada mangsa lemas, tapi dalam keadaan penyelamat itu
membongkokkan badan atau merendahkan badannya dan mengukuhkan kedudukan kaki supaya penyelamat itu berada dalam keadaan stabil. Dan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga menunjukkan penyelamat sedang meniarap sambil menghulurkan tangan kepada mangsa lemas yang sudah hampir dengan tepi ataupun tebing kolam. Kedudukan ini penting kerana dapat mengelakkan daripada penyelamat itu jatuh ke dalam kolam ketika menyelamatkan mangsa lemas. Dan ini adalah gambar yang keempat yang menunjukkan penyelamat sedang meniarap sambil menghulurkan kayu kepada mangsa lemas. Posisi badan ini pasti akan menjamin kedudukan penyelamat itu berada dalam keadaan stabil dan membolehkan penyelamat itu menyelamatkan mangsa lemas dengan selamat. Seterusnya, seperti yang cikgu janjikan tadi, kita akan membincangkan pula tentang teknik throwing rescue, iaitu teknik yang kedua selepas teknik reaching rescue. Berbeza dengan teknik reaching rescue, teknik throwing rescue ialah teknik membaling alatan menyelamat kepada mangsa lemas di air yang berada jauh dari tepi kolam dan menarik mangsa ke tempat yang selamat. Jika teknik reaching rescue adalah untuk mangsa lemas yang berada hampir dengan tepi kolam, teknik throwing rescue digunakan untuk menyelamatkan mangsa lemas yang berada jauh dari tepi kolam. Kelihatan Faharin sedang membaling alat bantuan menyelamat kepada mangsa lemas yang berada jauh dari tepi kolam. Kenal pasti kedudukan mangsa lemas terlebih dahulu. Pilih peralatan yang sesuai untuk digunakan ketika menyelamatkan mangsa lemas. Segera mencampakkan peralatan tersebut ke arah mangsa lemas. Gunakan daya balingan yang bersesuaian dengan jarak tempat mangsa lemas tersebut berada. Kita perlu mengagak kedudukan ataupun jarak antara kita dengan mangsa lemas supaya kita boleh membaling alat bantuan itu tepat kepada mangsa lemas. Seterusnya, gambar yang kedua untuk teknik throwing rescue menunjukkan Faharin sedang menarik mangsa ke tebing. Pastikan balingan peralatan menyelamat itu sampai kepada mangsa lemas. Rendahkan badan supaya kedudukan kita stabil. Sebaik sahaja mangsa lemas dapat berpaut kepada peralatan menyelamat yang dicampakkan kepadanya, tarik mangsa lemas itu dengan segera ke tepi. Pastikan pegangan pada tali peralatan menyelamat itu tidak terlepas. Mari kita lihat pula gambar ketiga tentang teknik throwing rescue. Faharin dan rakannya sedang mengangkat mangsa lemas ke atas tebing. Dia akan memberikan bantuan pernafasan jika mangsa memerlukannya. Sebaik sahaja mangsa lemas berjaya ditarik ke tepi, maka dengan segera kita membawanya keluar daripada kolam. Ada masanya kita perlu turun ke dalam kolam untuk menarik mangsa lemas keluar daripada kolam. Nilai saluran pernafasan dan keadaan pernafasan mangsa. Periksa keadaan mangsa. Tentukan sama ada mangsa bernafas secara normal atau ada sesuatu menghalang saluran udara mangsa. Sekiranya mangsa tidak bernafas, periksa nadi mangsa di pergelangan tangan atau di lehernya. Beri laluan kepada seseorang yang lebih mahir untuk memberikan bantuan pernafasan kepada mangsa. Jadi, ketiga-tiga gambar yang telah kita bincangkan tadi adalah mengenai bagaimana teknik throwing rescue boleh digunakan untuk menyelamatkan mangsa yang lemas dengan jarak yang agak jauh daripada tepi kolam. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita,
terlebih dahulu kita perlu menyelesaikan soalan yang dikemukakan di bahagian kukuh minda. Nyatakan tindakan kamu sekiranya mangsa lemas berkeadaan lemah dan tidak berdaya memegang alatan yang dihulur atau dibaling. Tadi kita ada membincangkan tentang teknik reaching rescue dan teknik throwing rescue, di mana kedua-dua teknik ini menggunakan alat bantuan untuk menyelamatkan mangsa. Sekarang kamu perlu fikirkan bagaimana pula situasi yang timbul apabila mangsa tidak berdaya untuk memegang alatan yang diulur atau dibaling. Apakah tindakan yang patut kita ambil? Jika ada orang yang mencukupi, adalah lebih baik untuk menyelaraskan rantaian manusia untuk menyelamatkan mangsa dengan lebih mudah, kerana beberapa orang bersatu akan mendapat lebih banyak kekuatan dan dapat membantu satu sama lain. Rantaian manusia di sini bermaksud ahli penyelamat saling berpegangan tangan membentuk satu rantaian sehingga dapat mencapai mangsa yang lemas di tengah kolam, dan dengan rantaian manusia itu juga menarik mangsa ke tepi kolam untuk diselamatkan. Selain itu, sekiranya ada sampan berhampiran dengan tempat kejadian, maka dengan segera naik sampan tersebut menuju ke arah mangsa lemas dengan harapan kita sempat untuk menyelamatkannya. Ini adalah cara kedua sekiranya kita tidak mempunyai cukup anggota penyelamat untuk membuat rantaian manusia. Ini adalah pilihan yang ketiga sekiranya pilihan yang pertama ataupun pilihan kedua tidak dapat kita lakukan. Satu lagi pilihan yang kamu ada ialah dengan terjun ke dalam kolam dan berenang ke arah mangsa lemas untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun ada syaratnya. Pertama sekali, anda mesti tahu berenang. Penyelamatan berenang harus dianggap sebagai pilihan terakhir sahaja, kerana mereka memerlukan banyak latihan. Mangsa biasanya akan berjuang dan panik yang boleh membahayakan penyelamatan. Terdapat banyak kes di mana anggota penyelamat juga turut lemas sewaktu cuba menyelamatkan mangsa lemas. Jika tidak mampu berenang, maka segera menjerit meminta tolong daripada orang lain yang lebih berkelayakan untuk menyelamatkan mangsa. Berdasarkan ketiga-tiga jawapan yang cikgu beri ini, ia adalah amat bergantung kepada anggota penyelamat itu sendiri. Sama ada anggota penyelamat itu sekiranya bukan seorang yang terlatih, adakah dia mampu berenang ataupun tidak. Jika tidak boleh berenang, jangan sesekali terus terjun untuk menyelamatkan mangsa lemas. Sebaiknya carilah peralatan ataupun cari bantuan daripada orang lain yang lebih berkelayakan. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk penyelamat kelemasan. Cikgu percaya sedikit sebanyak kamu telah pun faham apakah yang dikatakan oleh teknik reaching rescue dan teknik throwing rescue. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks pendidikan jasmani tahun 6, halaman 52 dan 53. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberikan manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.